Hai, Assalamualaikum guys. Bersama lagi aku, Chill Gamers. Dan hari ni aku akan bermain game Plant vs Brainrot. Ya, korang mesti pernah main. Dia macam terinspirasi dengan game Plant vs Zombie lah geng. Kalau korang pernah main tu, korang kena komen. Kalau korang game ni dia macam dia macam Plant vs Zombie, tapi dia agak lain. Kita boleh beli senjata dan kita kena lawan Brainrot tu sama-sama. Kalau korang nak tengok aku lawan dapat Brainrot apa, korang kena tengok sendiri. Tetapi aku dah grind dulu sebelum membuat video. Kalau korang nak tengok aku dapat lebih banyak Brainrot yang mighty ke, limited ke, ataupun yang secret, korang kena tengok sampai habis. Yang ni ada video part 2 dengan part 3. InsyaAllah aku akan buat lah. Okay, jom mari kita ke dalam video sekarang lah geng. Okay, sekarang ni duit aku ada 102.3 million. Okay, sekarang ni kita pergi dekat plan. Okay, abang nak tunjukkan. Aku tak nak beli ni, tak nak beli ni, tak nak beli ni. Okay, sekarang ni aku kena kumpul 450M untuk membeli secret. Okay, aku tak boleh beli lagi yang ni disebabkan aku, apa orang kata, tak ada stok. So kita layankan saja. Wih. Aku kena tambahkan lah. Ni aku buang. Jap. Okay, mana? Okay, ni aku buang. Oh, kita buang. Okay, sekarang kita letak yang lain. Okay, balon kita letak. Tolong lu. Aduh, boleh lah ni. Alah, tak ada stok. Dragon fruit lah. Kita beli lagi satu. Okay. Oh, jap. Aduh, biar je. Sekejap. Kita pergi dekat back. Gear. Seed. Dragon fruit. Okay. Jap. Okay, yang ni satu. Boleh tak? Alah, tak boleh. Kejap. Kita pick up satu boleh tak? Kita pick up strawberry. Yes. Okay, no. Okay, mantap. Sekarang ni aku nak beli nak ni. Wih, bombardilo, krokodilo, rainbow. No. Sekejap. Kita pergi dekat seed. Kita pergi dekat seed. Sekejap. Alamak. Ke sini. Okey. Sekarang ni kita apa jadi ni? Okey, kalau nak 10 lah, kita kena tunggu dalam masa agak panjang lagi, tapi tak apa. Dekat sini bahaya. Kita jaga dekat belakang saja. Aku kena beli cukup dulu baru aku akan unlock apa orang kata? Sekejap, total ni apa ni? Total DPS. Okey, tak apa. Okey, aku akan review dulu. Yang ni kita ada Ningon, Hospodini, Burrito. Aku dapat ni dekat boss, ya. Okey, dia limited. Harga dia pun baik. Okey, sekali dapat kan, kita akan dapat 2.5k. Yang ni kita akan dapat 2k. Yang ni apa nama dia? Pesto Mortiono. Kita ambil je. Yang ni baby pepperoncino and marmelata. Aku tak faham. Aku tak apa. Yang ni botol ini. Aku paling banyak dapat botol ini dengan ni Rhino ni.
Okey, yang ni Rhino. Yang ni Orcala, Marcala, Botellini. Let's go. Ada lagi ke? Okey, kita sell dulu kita punya semua brand road. Okey. Boleh tak nak sell plan? Oh, kita kena ni apa orang kata? Kita kena protect kita punya base. Kalau korang tengok kan. Oh, laki. Okey, 100%. Mana laki? Okey. Mana? Mana dia? Mana? Mana lakinya? Tapi kita tunggu saja laki tu keluar. Sebelum nak menunggu tu kan, aku rasa laki tu belum ada lagi. Serius lah laki dapat ni. Orkala. Biar je lah. Apa benda siap ni? Jadi eggplant. Alamak. Ada lagi ke? Okey, kita pergi kat okey, ada apa-apa boleh restock ke? Kalau nak restock kena pakai robot lah pula. Tapi tak apa. Aku nak pakai ni weh. Yang ni berguna tahu tak? Yang ni berguna gila. Sekejap. Yang ni aku pakai kan. Gila-gila tak? Sekejap. Aku dah ribet dah sebenarnya. Sekejap. Kita boleh apa orang kata equip the best brand rod. Okay. Oh my god. Kita dah tak boleh tambah ni ke? Apa orang kata? Kejap. Ada legendary jangan. Okey. Tembak je. Teruskan. Sementara tu aku nak tengok orang-orang lain. Ni besar banget. Dia letak 2 ni je. Tapi kan dia letak 2 tu je tapi dapat boy. Yang ni aku pun ada tapi tak terbalik macam ni, bye. Yang ni secret. Yang ni kiwi simo aku tak dapat. Limited yang ni aku dah dapat dah. Yang ni aku tak dapat lagi ni. Yang ni pun tak dapat lagi. Yang ni Las Secolitos tak dapat lagi. Yang tu Las Secolitos Okey, kita tengok balik. Itu Goldie. Semua orang pro baik dekat sini. Yang ni kan update baru ni. Teringin Barbie. Yang tu secret tak silap aku, betul tak? Secret betul tak? Secret. Ni secret kan? Sekejap. Mana secret kan? Sebab kan korang awal-awal main pun kan dia ada tunjuk yang ni update baru. So dia dah dapat update yang baru. Gila. Kalau kita nak tunggu bos dah dekat dah. Tapi itulah kita kena tunggu juga. Sekarang ni aku dah nekat untuk aku akan beli semua apa orang kata? Semua yang ni row ni. Aku akan beli semua. Bermula dengan 50,000. Okey. Yes. Alah, murah. Tapi aku ada takut satu benda. Jap. Mana kita letak strawberry. Tengok. Kita letak dulu. Together. Pukul dulu. Pukul. Up. No. Okey, orang putih ni.
Dah mati dah. Tak apa, biar aja. Koko Fanto Elefanto. Okey, mantap. Sekarang ni kita tengok apa benda yang kita boleh beli. Sekarang ni ada legend tak? Legendary masih ni. Apa orang kata? Masih tengah uploading. Wow. Apa kata kita biar sahaja? Kita biar je. Yang ni kita perlu berapa ni? Jap. Kita perlu 2.5 M. Kita pergi ke yang murah dululah. Bukan tak mampu je, tetapi itulah. Jap. Koko Fanto Elefanto biar je murah tu. 2.5 M. Okay, let's go. Yes. Okay, ni pertama. Sebab lagi banyak kita punya benda ni, lagi cepat apa orang kata? Sabar jap. Lagi cepat kita boleh apa orang kata? Kita boleh ni membesarkan. Jap. No, tak ada restock. Bantai. Bantai. PPKB. Let's go. Ni. Balarina kapo Cino mat. Bantai. Tak gerak bang nyawa dia. Biar je. Kita biar je. Okey, dekat belah sini kita ada strawberry. Itu aku tak tahu lah. Sepatutnya aku kena simpan tu dok legendary. Ni apa orang kata? Mana? Ni. Berkesan weh. Dia ni berguna. Sumpah aku tahu. Dia ni kategori mighty. Okey, tak apa. Ballerina. Yang ni apa? Espresso. Ni espresso. Kejap. Mana? Kita dah beli dah semua. Tapi itulah. Kita tak ada ni. Plan dia tak restock orang katakan. Kita kena tunggu restock dulu lah orang katakan. Okey geng. Aku rasa dia nak bagi kat kita. Aku rasa. Bukan. Mana? Seat. Tak ada. Transfer tak ada. Okey. Dia tak bagi pun. Okey, tak apa. Betul lah bagi dia. Dia prank kita. Okey, sekarang ni kita pergi dekat bag. Kita pergi dekat seat. Tadi aku ada beli yang ni aku cakap tadi tu. Sekejap kita letak sini. Okey, yang ni apa orang kata? Yang ni apa yang apa kan sayur-sayuran tu? Ni kokoten. Okey, kokoten ni kategori apa orang kata? Jap. Kategori godly. Pukul. Next video aku akan fokus dengan secret. Legendary aku tak nak. Mighty dengan godly. Tapi kalau ada restock lagi. Kalau tak ada restock macam mana ni? Tak boleh bye. Okey gang, sekarang ni ada 496. Tu. Bukan. Tu bos. Tadi ada 8 tadi tu. Aduh, tak dia Patutnya aku kena tunggu bos dia dulu lah. Weh, apa dah jadi ni? Reno toaster Reno, let's go. Tolong dulu lalu dekat sini. Weh no, jangan lalu kat sini. Tembak kan, tembak. No. Weh, asal ni dia pun tak buat kerja. Tolong no. Tank, let's go. No. Aduh. Terlepas bro. Aduh, lain kali apa benda ni? Berguna juga benda ni. Sekejap. Berguna juga legendary Walaupun legendary, dia agak berguna lah. Sekejap.
Tolong dulu. Aku ada beli dragon fruit. Okay. Harap-harap dia boleh lah. Apa orang kata? Harap-harap dia boleh melakukan kerja dengan baik. Okay, sekarang ni aku nak tambah aku punya seed. Okay, yang ni dragon fruit kita letak dekat sini. Satu, kejap. Satu situ. Satu kat sini. Terlalu. Ini terlalu. Masuk dekat situ. Matilah dia. Mati. Tralala. Markala. Let's go, weh. Tolong lu kau dapat ni, no. Weh, no. Tralala. Weh, tak bertuah tu. Tak apalah. Ada lagi. Kita letak belah sini lah. Satu. Okey dah. Orang uti ni. Sekarang aku nak jap. Mana nak tahu kan? Kok aku dapat kan? Mana lah nak tahu. Bakery the best dia. Betul dapat orang. Aku rasa tak dapat. Aku lagu dah. Tak dapat. Terlalu tu susah baik. Taklah susah mana. Tadi korang boleh nampak kan. Kalau kita ada Coco Tank ni memang confirm tak susah pun. Mainlah legendary ke apa ke tak susah. Okey. Sekarang ni Coco Tank kita berada 91 something macam tu lah. Dia nak dekat 91. Wow. Apa benda dia? Halal mode. No, halal mode. Not halal mode, yes. Okay. Adakah? Oh, dekat sini pun ada dragon fruit. Dekat sini ada dragon fruit. So, sekarang ni kita nak penuhkan kita punya ground ni. Tapi kita kena tunggu Coco Tank dulu lah. Tak boleh tu kalau tanpa Coco Tank. Ni aku dapat mighty ni pun gila-gila lah. Aku memang pergi susah. Okay kan, sekarang ni kita punya Coco Tank dah siap. Okay, besar bye. Besar doh. Wih, gila sekali je weh. Sekali je weh kalau ditembak. Wih, kalau macam tu aku nak beli Godly lagi bye. Aku nak beli Godly kat sini, Godly kat sini. Kejap kita tengok dulu. Alamak. Markala. Oh. Siapa berani datang ni? Sepatutnya aku letak di belakang sikit tau tak? Sebab apa orang kata? Mampus. Aku dah gagak dah, mampus. Gila-gila dah. Sekarang ni aku dah tak perlu risau dah. Aku perlu menjalankan tugas-tugas duit aku. Kita kumpul kat sini. Wow. Kumpulkan duit kepada aku. Sikit lagi. Kita ada part tu aku akan apa orang kata? Aku akan hilangkan semua bawah-bawahan. Aku nak ada dekat dalam ground aku ni. Zone aku ni. Aku nak penuhkan Godly, Mighty. Kalau tak ada stok kan. Aku legendary pun boleh lah. Okay, lepas tu aku nak secret. Secret tu jarang dapat lah aku rasa. Sebab kan secret kalau nak kumpulkan secret dia perlu ada 50M kalau nak Mr. Carrot lah seed lah. Ui, bahaya. Tomatri Shambinom seed ni. Okey, apa yang tadi yang dah restock tadi? Itu apa tu? Aku tak nak benda yang sama. Okey, dekat sini stop dragon fruit dah ada dah. Okey, sekarang semua seed dah ada. So sekarang aku dah tak perlu risau. Aku hanya wow. Dah penuh dah inventory aku. Sekejap, tunggu jap. Kita sell brand road. Semua brand road kita.
Okey, mantap. Oh. Weh, ada tralala, tralala. Let's go. Tralala, tralala. Tolong dulu, Jack. Bantai dah. Weh, bantai dia, please. Tolong, bantai, tolong. Weh. Tralala, please. Let's go. No. Dapat tak? Jap. Aku rasa tak dapat tadi. Dia sempat masuk ke? Ya, dia sempat masuk. Aku rasa aku kena beli gear yang boleh keraskan, tahu tak? Dekat sini kalau nak keraskan frost flower ni, aku rasa dia boleh, tapi dah. Kita beli je. Demi. Jap. Tapi biar je dekat situ. Mana? Oh, ni diamond apa ni? Ni madung dung sahur. Jap, kita equip the best dulu. Ni apa ni? Apa ni yang baru saja ni? Ni apa ni? What the hell? Okay, sekarang equip the best. Okay, mantap. Sekarang ni kita pergi dekat gear. Kita ada frost granite. Okay, kita akan frostkan orang-orang. Aku tak nak apa orang kata frost yang lemah-lemah. Aku nak yang godly, yang dia nyawa sikit tapi dia tu. Kejap nak mati. Balik macam ni je kan nak test je. Oh, macam tu je. Senang je. Wish. Okay, senang je. Okay. Tak apa, legendary ni lah dah biasa lah. Aku dah pernah dapat dah. Okay, sekarang kita kutip dulu duit. Okay. Kita kutip dulu duit. Okay. Video ni akan lama sikit lah. Okay, tak apalah. Video ni sampai di sini saja video kita pada kali ni. If korang suka video aku pada kali ni, korang boleh like, subscribe, komen dan jangan lupa meningkatkan views aku lagi, gang. Okay. Kita jumpa pada part 2. Let's go, gang.